Doakan mak ya. Ni dik, Alung dah masukkan duit dalam tabung haji mak. Ingat, ni duit untuk mak pergi haji. Baik Along, aku pun tengah kumpul duit juga ni Long. Halo, nak sarapan tak? Mak dah sediakan roti bakar untuk kau ni. Mak ni, Alung dah lambat lah nak pergi kerja. Malam nanti mak nak masakkan makanan kegemaran Along. Ayam goreng kunyit. Tak payahlah mak, Alung balik lambat lah. Banyak OT. Mak! Ya, Dek. Nanti jangan lupa tengok phone ya, Mak. Mana tahu Mak dapat offer letter dari tabah haji sebab malam tadi dah keluar berita. Okey. Oh, Dek, jangan lupa ya adik semak sekali yang Along punya. Okey, Mak. Banyak sekali tapi tak faham. Kita ada solusi yang mana insyaAllah hari Ahad ni saya rancang untuk buat satu keputusan untuk jemaah-jemaah. Kepada semua jemaah yang terpilih yang dapat tawaran. Ada dapat tawaran untuk menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. InsyaAllah kita boleh buat persiapan awal. Bila kita pergi kursus haji banyak kali tapi tak faham. Mak! Apa ni, Mak Dek? tengok, Mak. Mak dah boleh pergi haji, Mak. Tengok ni, Mak. Dapat mesej ni, Mak. Tahniah, Tuan Puan terpilih tunai haji pada musim haji 1447. Alhamdulillah. Mak, Alhamdulillah, Mak. Adik dapat tak? Tak, Mak. Adik tak dapat mesej lagi, Mak. Adik pun tengah tunggu juga ni, Mak. Along kau dapat tak? Macam mana ni ya, Dek? Takkan mak nak pergi sorang-sorang? Kalau mak pergi sorang, rasanya susahlah mak. Nanti korang berdua buat rayuan ya. Jadi pengirim mak. Baik, Mak. Boleh. Mak, Alung dah cakap jangan sentuh barang Alung. Alung boleh kemas sendirilah. Mak minta maaf. Mak tak sengaja nak sentuh barang Along. Serabutlah. Mak? 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 Ya, Dek. Dah lah tu, Mak. Jom kita makan, Mak. Dek, korang dah buat rayuan ke belum? Mak, adik rasa kan, Mak kena selesaikan bahagian Mak dulu. Sebab Mak dah dapat surat tawaran. Nanti kalau tabah haji dah buka untuk rayuan, adik akan mohon terus. Mak janganlah risau, Mak. Mak nak buat apa ni ya? Macam mana mak nak buat sorang-sorang nanti? Mak tak reti. Tolong mak ya? Macam ni lah. Malam ni, adik tolong Mak cek akaun tijari. Lepas tu, esok adik cuti. Kita pergilah Andalusia, cek package apa yang ada dekat sana. Lepas tu, alam-alam tu kita pergilah cek pemeriksaan kesihatan Mak. Lepas tu, kita pergi dengar kursus haji juga, ya Mak. Kita buat satu-satu, ya Mak. Okey, Mak. Tengok ni, Mak. Ni apps tijari tau, Mak. Ni nama web rasmi Mak. Lepas tu, Mak bolehlah buka dekat sini untuk semakan haji Mak dekat sini, ya Mak.
Okey Puan, ini adalah pakej yang paling dekat dengan Masjidil Haram, yang mana kita sediakan pakej Safwa Standard. Okey, ini melalui untuk jemaah yang dah terpilih. Makna harga kami memang kita akan kurang, makna kita akan bagi diskaun siap. Okey, dan mana kita akan sediakan perkhidmatan waktu di Masyair, terutama di Mina, di PMN. Seperti mana yang Puan request lah. Oh, inilah pakej yang Cik cari-cari tu. Sebenarnya, Dek, Acik ni dah sakit lutut. Tak larat nak jalan jauh. Sebab itulah Acik datang ke Andalusia untuk cari pakej yang dekat. Alhamdulillah. Okey, saya proceed terus untuk buat pendaftaran Puan punya pakej ini ya. So kita boleh buat bayaran deposit sekali. Baik. Alhamdulillah Hajah, kita dah buat pembayaran dan kita dah selesai buat biometrik. Nanti Hajah boleh submitkan dokumen pasport kepada tabung haji yang terdekat dan nanti kita akan temu semula untuk buat taklimat nanti kepada jemaah-jemaah yang dah terpilih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Katanya ini mendaftar haji. Tahniah. Kami daftar haji hari ini. Sebenarnya saya nak pergi dengan anak ni, insya-Allah. Dengan anak je, ya Allah. Alhamdulillah. Muda-muda lagi dapat pergi haji. Alhamdulillah. Jadi lepas daftar haji ni Puan kenalah datang ambil beg dan barang-barang kelengkapan yang kami hadiahkan kepada semua jemaah. Ini adalah antara barang yang kita hadiahkan pada semua bakal jemaah haji. Ya, antara barang-barangnya beg dan barang-barang kelengkapan dalamnya, termasuklah juga dengan kurma dan hadiah sejadah raudah. Terima kasih banyak-banyak Andalusia. Saya doakan semoga dapatlah pengampunan dosa dan haji yang mabrur. Amin, insya-Allah. Amin. Okay, Silalah. Okey, jom nak. Jap. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Along, adik, bawa keluar beg korang tu ya. Simpan kat sini, siap-siap. Ada lagi tak barang kalung? Mak, dah lah tu Mak. Adik tahu Mak rindu sangat dekat Along. Tapi Mak tahu kan, dah setahun Along tinggalkan kita, Mak. Mak, sebenarnya adik dah lama tahu yang Along sakit, Mak. Baik Along, aku pun tengah kumpul duit juga ni, Long. Along, kau okey tak ni, Long? Along dah pesan, Mak. Jangan bagi tahu Mak. Sebab dia tak nak Mak risau, Mak. Rindu. Mak tahu Along dah lama tak ada. Kan kita dah janji kita nak pergi haji sama-sama. Mak, kalau rindu, kita doakan Along dekat sana ya, Mak. Mak, kadang Allah ambil seseorang tu bukan sebab dia kejam, Mak. Tapi dia nak tunjuk betapa besarnya kasih bila orang yang kita sayang tu dah tiada, Mak. Mak, sekarang Mak kena lepaskan Along dengan doa, Mak. Bukan dengan air mata macam ni, Mak. Along pergi bawa Amal, tapi Mak tinggal. Mak rindu.
Alung, Mak nak pergi haji dah ni. Mak maafkan Alung. Mak redha dengan Alung. Mak harap Alung tenang di sana. Alung, doakan Mak ya. Mak, jom kita balik ya Mak. Mak balik dulu ya Alung. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Selamat